Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini, kita akan belajar tentang kepentingan pengangkutan di Malaysia. Ya, pada minggu lepas kita dah belajar kan tentang jenis-jenis pengangkutan di Malaysia. Ada berapa? Ada 3, iaitu pengangkutan darat, pengangkutan udara dan pengangkutan air. Ingat tak? Siapa ingat lagi contoh-contoh pengangkutan yang cikgu dah tunjuk pada minggu lepas? Ya, jadi hari ini kita nak tengok pula apakah kepentingan. Kepentingan tu maksudnya apa kegunaan pengangkutan yang kita dah belajar pada minggu lepas? Jadi mari kita teruskan pembelajaran kita. Baik, pengangkutan. Pengangkutan ni dia bermaksud sesuatu yang dapat mudahkan urusan harian kita. Sebagai contoh kan, kita nak pergi ke sesuatu tempat. Takkan kita nak jalan kaki, kita akan rasa penat kan? Jadi kita akan gunakan kenderaan sama ada motor, kereta, tren dan sebagainya. Dia dapat memudahkan pergerakan kita. Maksudnya tak ada ambil masa yang panjang untuk pergi ke suatu tempat kalau kita gunakan pengangkutan. Dan ya, yang paling penting kita dapat mengangkut barang dengan lebih cepat. Sebagai contoh kan, awak angkat barang yang banyak kan, awak jalan kaki, mesti awak rasa penat. Jadi awak akan gunakan lori ataupun truk untuk angkat barang. Jadi awak akan rasa lebih senang, tak ada penat. Awak angkat barang letak dalam lori, lori tu bawa pergi tempat yang mana awak nak pergi. Jadi dia dapat memudahkan masa, memudahkan kerja kita dan menjimatkan masa. Pandai. Ini ialah kepentingan pengangkutan darat. Siapa boleh bagi cikgu contoh apakah pengangkutan darat? Betul. Kereta, motor, bas, kereta api. Apa lagi? Lori. Banyak lagi. Basikal. Okey. Jadi antara salah satu kepentingan pengangkutan darat, yang pertama, dia dapat meningkatkan ekonomi. Macam mana dapat tingkatkan ekonomi? Macam kita tahu kan, dekat Malaysia, kenderaan pertama Malaysia apa? Ya, jenamanya Proton. Okey, bila adanya Proton ni, pelabur-pelabur asing kan, orang-orang luar ni akan rasa macam wow, kagum dengan Malaysia. Jadi mereka akan nak melabur untuk kenderaan darat tu, iaitu kereta Proton macam tu. Okey. Yang kedua pula, dapat meningkatkan darjah ketersampaian di mana dapat hubungkan kawasan pedalaman. Sebagai contoh kan, cikgu bagi contoh lah dekat Perak. Ada kawasan-kawasan orang asli kan, dengan adanya pengangkutan darat ni, macam contoh basikal ke, motosikal ke, dia dapat hubungkan, kita dapat masuk ke tempat yang lebih dalam. Maksudnya dalam hutan tu kan, dalam pedalaman tu, yang jalan kecil-kecil tu kita dapat masuk ke dalam menggunakan pengangkutan darat. Itu adalah salah satu kelebihan pengangkutan darat. Ingat. Yang ketiga pula, dia dapat mewujudkan bandar satelit. Okey, maksudnya kan dia dapat menjadi bandar sokongan kepada bandaraya berhampiran. Contohlah awak nampak kan pengangkutan darat. Seperti tren. Okey, dekat KL. Kita banyak nampak ada tren, KTM, MRT. Jadi maksudnya contoh kan, awak nak pergi ke bandar-bandar, awak lebih mudah menggunakan pengangkutan darat. So, contoh awak naik je train, awak dah sampai ke satu tempat, contoh bandar Putrajaya awak nak pergi. Daripada KL Sentral, bandar KL Sentral ke bandar Putrajaya. Dia dapat menjadikan bandar tersebut lebih maju. Okey, kepentingan pengangkutan udara pula dapat meningkatkan integrasi nasional. Okey, di mana sebagai contoh kan kita nak pergi, kita ni duduk dekat Semenanjung. Okey, KL, Selangor semua tu kita panggil Semenanjung. Kita nak pergi terbang ke Sabah dan Sarawak, takkan kita nak berenang jalan kaki? Mustahil kan? Jadi kita perlukan pengangkutan udara seperti kapal terbang. Ya, kapal terbang itu adalah pengangkutan udara. Bila kita nak pergi satu tempat yang jauh, nak kena rentas laut semua, kita kena gunakan kapal terbang sebab dia lagi jimat masa, mudah dan lebih selamat. Okey, kepentingan pengangkutan air pula, sama, dia dapat menghubungkan kawasan pedalaman. Sebagai contoh kan, awak duduk dekat Sabah ataupun Sarawak, kebiasaannya untuk masuk ke pedalaman, awak kena naik bot ataupun sampan. Sebab
dia punya jalan tak begitu cantik untuk pengangkutan darat masuk. Jadi, dia selalunya akan gunakan pengangkutan air. Okey, selain itu, kepentingan pengangkutan air ialah dapat membawa penumpang dan barangan. Betul. Kita dapat bawa pelancong-pelancong ni pergi masuk ke tempat pelancongan. Sebagai contoh, dekat Pulau Tioman ke, dekat kawasan-kawasan negeri Terengganu kan. Banyak kawasan pelancongan. Kebiasaannya kita akan naik bot, feri ke nak pergi Pulau Pinang. Itu adalah kegunaan pengangkutan air. Jadi, cikgu harap awak dapat mengenal apakah kepentingan ataupun kelebihan pengangkutan-pengangkutan yang kita dah belajar hari ini. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye!